Gila dengan bodoh. There's only two words for that. Ada apa-apa isu personal, cerita kat live. I just came across one. It's a very hot topic lah sekarang ni sebab this couple dia tak separate yet. I saw the wife doing live bagi tahu kenapa belum lepaskan dia. Why orang bertindak sedemikian rupa. Gila dengan bodoh. There's only two words for that. Very simple jawapan kepada persoalan itu. Okay. Bodoh sebab dia tidak berilmu. Dia tak ada pengetahuan. Benda tu mu tak boleh buat. Itu perkara aib rumah tangga. Mu pergi buka kau orang buat benda. Tuhan tutup aib engkau. Engkau pula dengan sembrono dan bodohnya pergi cerita kat orang. Sedangkan when you are a wife, you should jaga ni aib suami dan sebagainya about your family. Yang mu pergi buka cerita kat orang tu, what is that for? And ask yourself, what do you get from that? You know, again, bila kita mencari kerosakan, maka kita akan dapat kerosakan. Dan apa juga yang kita buat, kita akan berjalan dalam jaluran ataupun the path to destruction. Mu nak satu benda yang merosakkan, satu separation is benda yang merosakkan most of the time, kecuali ada sebab-sebab yang tertentu lah. When there's nothing, there's no reason, there's no solid and concrete reason for you to go for separation, disebabkan bodoh dengan gila tu, dan you akan buat apa juga tindakan you tu akan melalui jalan-jalan yang kerosakan. Dia merosakkan diri you. The husband tu ada committed something yang salah lah, but then the way things are being handled, this side pun buat live, this side buat live, tapi dia orang tak. Betul kata jadi lelaki ni kena cerdik, because you lead. It's your job to lead your pack, your family, you know. Bini mu buat benda bodoh, yang mu pergi ikut bodoh sekali tu, mu nak jadi mana? Mu double bodoh. Why do you have to do that? To get what? Supports. Support mu tu semuanya iblis-iblis. Lainlah laki tu mu terajam sepak ke mu, suruh mu buat benda balik bagi sekatung dengan arak, suruh mu minum hari-hari. Ada juga. I think before this dia bergaduh dengan family. Bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan mak ayah, pergi bubuh dalam media sosial, nak menyakitkan hati. Kalau kau berani pergi cakap dengan orang tu depan-depan, apasal kau tak berani? Kau berani duduk di belakang. It's a trend. It's a trend dibawa daripada generasi yang sebelumnya, even older than us pun, generation yang sebelum kita pun, as long as dia orang boleh guna this platform. Kononnya I want my voice to be heard. Pergilah bercakap depan-depan orang tu. Pergi tulis itu, bukannya orang tu je baca. Masalah dia bukan jenis berani sangat pun. Keyboard warrior. Dua sebab, satu gila, satu bodoh. Kereta pun jalan ribuh. This podcast is brought to you by Terasur, your digital marketing company.